Ketika mana Nabi dihina, ketika mana Nabi disakiti, ketika mana Nabi dipulau, ketika mana Nabi dipandang lemah. Allah mari. Tak apalah. Orang hina mu pun, tak apa aku ada. Tak apalah, mu disakiti pun, tak apa aku ada. Tak apalah, mu dipulau pun, aku ada, iaitu Allah. Tak apalah, mu dipandang lemah. Tapi aku memandangmu dengan pandangan yang sangat hebat. Aku pandangmu dengan pandangan kasih sayang aku. Bukan setakat pujuk lagu tu. Tetapi surah Asy-Syarr adalah surah yang nak mengajar kepada kita perjalanan hati kita nak klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu ada masalah nak masuk periksa, untuk guru ajar kita nak jawab periksa tu, bacalah Alam Nashrah. Insya-Allah tenang hati. Kita baca Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sampai habis ada hasil dia tu. Ketika mana kita jawab tu kita rasa tenang. Alhamdulillah. Tapi ketika mana kita diuji, manusia tak layan kita. Manusia tak puji kita. Manusia hina kita. Manusia kecam kita. Kita disakiti. Kita dianggap sebagai orang yang lemah. Seolah-olah surah ini, dia bukan sekadar peluk. Tak apalah. Orang hina mu pun. Aku ada. Tak apalah. Orang sakitimu pun. Tak apa, aku ada. Biarlah orang nak kata apa mu, orang nak tengok mu lemah, orang nak tengok mu ni tak ada ke sekarang. Tak apa, aku ada. Bukan gitu surah ni. Dia adalah surah yang sangat mendalam. Kalau kita nak faham kan, laga tu, ya kau gali dalam lagi. Dan kesabaran kita pula, semakin hari, semakin Tuhan beri kita rasa, oh betul lah, Tuhan ni baik dengan kita. Maka hari ni kita nak tengok, lagu mana surah Asy-Syarr dapat merawat jiwa kita, dapat memujuk hati kita, dan yang paling penting, lagu mana dia ajar kita. Mari klik.